Enggak, sebenarnya bagi saya tujuan besar mereka ini, bagi saya lah, tujuan yang pertama mereka tak mahu kaum Melayu bersatu. Itu paling penting bagi saya. Yang kedua, impact dia kepada kekuasaan. Mereka juga tidak mahu kalau Melayu bersatu ini akhirnya saya rasa insya-Allah kekuasaan itu akan ni. Yang ketiga dari segi ekonomi. Kita pernah bawa dulu konsep BMF, Buy Muslim First. Impact dia sangat besar. Jadi semua ini sebenarnya bila ialah mana-mana pun kalau kita bersatu kita akan membuat impact yang besar. Ini menakutkan sebahagian pihak hingga mereka cuba membawa naratif ini seolah-olah kalau bersatu ini maka habislah bangsa lain, habislah pusat-pusat ibadat yang lain, habislah ekonomi orang lain, habislah macam-macam. Seluruh kepulauan ini nama kepulauan Melayu, seluruh kepulauan bukan saja tanah Melayu ini sampai ke Filipina, Indonesia, Kacang. Jadi orang putih pun terima ini kepulauan Melayu dalam buku-buku sejarah. Jadi nak kata bukan semua dia orang isu dia orang macam ni je. Dia orang kata orang sini asalnya daripada Indonesia. Jadi seolah orang imigran juga. Sebenarnya dia tak tahu konsep dulu Malaysia dan Indonesia ni satu. Nusantara. Satu dalam kepulauan. Dulu orang dulu dalam buku sejarahnya kalau orang Indonesia datang ke tanah Melayu, dia tak kata saya nak pergi ke Tanah Lekak. Dia kata kami nak pergi seberang. Macam-macam seolah-olah dia menyeberang sungai tu. Jadi maknanya mereka anggap mereka satu. Dalam pantun Melayu pun kata Gunung Daik bercabang 3, bercabang 2 je kata. Gunung Daik tu kat mana? Macam mana orang Melayu di sini tahu Gunung Daik tu di Indonesia? Jadi bermakna kita ni dulu satu. Bukan orang Indonesia datang sini orang suka tak. Kita ni dia macam kita nyeberang sungai kat sini lah kan. Nak pergi seberang. Dia tak cakap nak pergi tempat nak hijrah, tak ada. Jadi bermakna bahawa yang mengatakan orang Melayu ini ada imigran daripada Indonesia ke mana bagi saya tidak betul dan tidak tepat dari fakta sejarah.